Apa ni? Jealous ke? Kesiannya kau. Sakit hati sangat ni. Oh, lelaki. Patutlah. Lelaki memang banyak terkesan dengan saya sebab dia orang punya ego dah tercala kan. Jadi macam Mr. General ni lah. Sebab dia lelaki, jadi dia tercabar dengan perempuan macam saya, maka dia jadi hilang akal lah. Gitu. Dia kalau lelaki hebat, Mr. General, dia takkan rasa tercabar dengan saya. Kalau lelaki hebat, dia takkan rasa tercabar. Tapi kalau lelaki lemah je, dia rasa tercabar. Ya, saya minta maaf Okay. Next. Okay. Contoh macam bapak kan, dia tak rasa tercabar dengan saya sebab dia tahu dia founder kan, dan dia business partner saya. Jadi dia tak rasa tercabar. Yang dia tahu dia nak jual Lumiere saja. Tapi kalau lelaki-lelaki yang komen macam tu, dia rasa tercabar lah. Maknanya awak kategori lemah lah. Macam tu lah sebenarnya. Wah, tak sabar nak tahu ya? Sebelum tu klik button subscribe dan tekan simbol lonceng. Pada sesi live kali ini, kita dapat menyaksikan Puteri Sarah Liana yang sedang bersiaran langsung sambil menjual produknya. Puteri Sarah telah terbaca komen yang menjengkelkan dari seorang lelaki. Enggan berdiam diri, Puteri Sarah telah menempelak komen tersebut. Apa ni? Jealous ke? Kesiannya kau. Sakit hati sangat ni. Oh, lelaki. Patutlah. Lelaki memang banyak terkesan dengan saya sebab dia orang punya ego dah tercala kan. Jadi macam Mr. General ni lah. Sebab dia lelaki, jadi dia tercabar dengan perempuan macam saya, maka dia jadi hilang akal lah. Gitu. Dia kalau lelaki hebat, Mr. General, dia takkan rasa tercabar dengan saya. Kalau lelaki hebat, dia takkan rasa tercabar. Tapi kalau lelaki lemah je, dia rasa tercabar. Ya, saya minta maaf Okay. Next. Okay. Dia macam tu. Kalau kita rasa kita hebat, kita tak akan rasa tercabar dengan orang. Macam Rosie. Betul. Berapa okey saya masukkan. Contoh macam bapak kan, dia tak rasa tercabar dengan saya sebab dia tahu dia founder kan, dan dia business partner saya. Jadi dia tak rasa tercabar. Yang dia tahu dia nak jual Lumiere saja. Tapi kalau lelaki-lelaki yang komen macam tu, dia rasa tercabar lah. Maknanya awak kategori lemah lah. Macam tu lah sebenarnya. Kan, yang ni dah keluar Rosie dah.